Hub Data. Bagi menyokong agenda pendigitalan negara, IRIS telah mengambil inisiatif mewujudkan sebuah platform yang menempatkan data dan inisiatif program belia One Stop Center yang dinamakan Dashboard Belia. Dashboard Belia dibangunkan sebagai gerbang maklumat berkaitan program dan inisiatif pembangunan belia merentas kumpulan pelaksana pembangunan belia di Malaysia. Orang awam, khususnya belia, boleh merujuk dan menyertai program dan inisiatif pembangunan belia yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, jabatan atau agensi dengan mudah dan pantas. Dashboard Belia menawarkan 4 modul utama yang direka khas untuk memperkasakan belia Malaysia dan menyokong agenda pembangunan negara yang terdiri daripada senarai inisiatif program belia dan sukan, statistik belia, analitik serta sukarelawan. Modul program belia dan sukan bertindak sebagai platform pemantauan untuk program dan aktiviti belia yang dilaksanakan di seluruh Malaysia merentasi pelbagai organisasi dan pelaksana. Seterusnya, modul statistik belia merupakan platform yang menempatkan semua data statistik berkaitan belia dalam bentuk visualisasi. Orang awam juga boleh mengakses data dan statistik mengikut kluster. Bagi membantu kementerian dalam membuat jangkaan serta menentukan keperluan masa depan, modul ketiga iaitu analitik dibangunkan sebagai platform perkongsian data yang dipacu oleh pelbagai bentuk analisa dan model. Modul keempat, sukarelawan, berfungsi untuk mengumpulkan profil belia dan menawarkan perkhidmatan IRIS Community Enumerator (ICE). ICE juga memberi peluang kepada belia terlibat secara langsung dalam aktiviti penyelidikan dan menjana pendapatan secara sampingan. Bagi memperluaskan fungsi dalam memastikan pengurusan data sentiasa relevan dan terkini, IRIS telah memperkenalkan perkhidmatan baharu iaitu Technology Training Lab (TechLab), latihan untuk meningkatkan kompetensi pengurusan dan visualisasi data kepada focal point dan orang awam. Hub Data Exchange (HDX), platform pengiktirafan tertinggi kepada focal point di atas komitmen dalam pengurusan data. Kesemua komponen di dalam dashboard belia bukan sahaja menjadi pusat rujukan data, tetapi juga nadi kepada pembangunan belia negara. Ia adalah simbol kepada transformasi digital dan komitmen kementerian untuk menyediakan perancangan pembangunan belia yang lebih strategik, inklusif dan berorientasikan masa depan. Semua inisiatif ini boleh diakses secara percuma oleh orang awam melalui dbbelia.gov.my atau memuat turun aplikasi Dashboard Belia di App Store, Play Store dan Huawei Gallery.